Adakah anda penggemar cerita seram atau mistik? Atau mungkin anda pernah mengalami kejadian pelik? Jika ya, anda mempunyai minat yang sama seperti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Farishahana binti Muhammad Kirudin, tingkatan 2 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Kuding. Kod sekolah CEA 6022. Pada hari ini, saya ingin kongsi satu buku yang tidak kurang menarik yang bertajuk Penunggu Villa Nabila. Penunggu Villa Nabila merupakan novel seram misteri karya Saidi N. Azam yang berkisahkan tentang sebuah villa terbiar di Johor Bahru yang menyimpan pelbagai rahsia menyeramkan. Villa ini terkenal dengan kisah-kisah seram yang mengundang rasa ingin tahu semua orang. Buku ini diterbitkan oleh syarikat yang bernama Novel Romas dan mempunyai 600 halaman bercetak. Kisahnya bermula apabila watak-watak utama mengalami peristiwa-peristiwa aneh dan menyeramkan setelah terlibat dengan villa itu. Mereka diganggu oleh bayangan gelap dan suara misteri yang menghantui hidup mereka. Dengan penggabungan unsur misteri, seram dan emosi, novel ini membongkarkan rasa di sebalik villa itu, termasuk kisah tragedi, keluarga dan kutukan yang meliputinya. Novel ini membawa pembaca merasai ketegangan dalam setiap helaian muka surat sambil meneroka tema seperti karma, pengkhianatan dan kesetiaan dengan gaya penceritaan yang dramatik dan penuh suspens yang meninggalkan impak yang mendalam kepada pembaca. Penunggu Villa Nabila ialah tentang karma dan akibat perbuatan masa lalu. Boleh memberi kesan besar kepada kehidupan masa kini. Penggelutan emosi inilah yang dirasai oleh watak-watak yang berusaha mencari kebenaran di sebalik rahsia gelap Villa Nabila. Dengan kupasan saya sebentar tadi, adakah anda merasa tertarik untuk membaca novel ini? Pada pendapat saya, novel Penunggu Villa Nabila memberikan pengalaman membaca yang penuh misteri dan penuh kejutan. Sangat sesuai bagi penggemar cerita seram. Jalan penceritaan yang dramatik membawa pembaca ke dalam suasana yang menyeramkan dengan elemen paranormal dan rahsia gelap yang mencengkam. Akhir kata daripada saya, membaca bukan sahaja dapat menambahkan ilmu. Ia turut meluaskan pemikiran seseorang dan pembaca dapat berkongsi pengalaman orang lain serta meneroka dunia tanpa batas. Oleh itu, saya ingin mengajar rakan-rakan semua untuk menyertai semua program nilam secara aktif di sekolah. Sekian daripada saya, sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.